Assalamualaikum guys. Hari ini kita dah main Steakbox Legacy. Cuba aku nak guna baju. Okey, ni cara nak main No Man Life. Dan main bukan aku tapi sepupu aku. Sebab aku tak main dia ni. Aku akan ikut korang lah. Okey, ni aku dah main. Tapi ni susah lah. Betul aku suruh sepupu aku. So, kat saya aku tunjukkan cara mana nak main. Dah, korang main je lah dengan sepupu aku. Aku nak backflip. Jadi dua cara. Satu, kita yang mana ni? Kemana? Dengan short ni. Dah. Senang je nak kalahkan dia. Kalau nampak tak? Nampak tak tu? Nampak kan? Kan lah. Apa nak? Ataupun korang boleh dulu. Boleh gitu. Okey guys, tapi kita kembali. Okey, inilah cara nak main guys. Aku kena buat game macam ni kat dunia tu. 3 minit. Okey. Taklah sampai 15 minit. Attack! Defense! Aku bagi kat korang. If you want to win, it's to attack first. Alah, korang kena tengok video tu dulu. Okey, aku nak bagi kalau korang nak jadi tu kan. Okey, aku beritahu. Kalau korang nak main pistol lah. Macam ni. Kat dunia tu kan boleh main kan. Atau boleh pedang kan. Okey, aku bagi. Pertama, pistol. Korang kalau nak baling korang kena pusing. Lepas tu korang tekan dia nak attack. Pusing tau. Ya. Bukan pusing je. Bawa ke sini je boleh. Macam tu je. Dia pusing. Kalau aku bawa macam tu, cepat sikit. Macam ni. Puyang je. Pusing. Attack je lah. Apa pusing. Dah lah. Ma, boleh tak tolong diam? Tu orang tengah buat ni. Kita akan kembali macam biasa. Jangan beri lagi. Apa mana? Apa buat tadi? Tidak. Aku pergi. No. Dah apa-apa. Adam. Oh shoot. Very. Easy ke? Takkan dia kalah. Attack lah. Cuma sekali. Attack lah. Bolehkah?
Let's go. Cepat sekali. Attack. Oh, shoot. Alah, korang lawan lah. I say a genius. Tapi lah. Oh, orang nak kalah tak? Wow. Jom, Arsenal, fire. Jom lagi sekali lah. Maju kuku. Mana kuku? Ini. Ya apa? Habislah kau. Ambil. Ya sihat. Oh, cepat. Okey lah. Jangan serang. Ya, habislah jangan. Kayak gitu, men. Easy, lemon, squeeze. Macam tu lah. Tapi geng, guys, sabar jap. Dah menang. Okey guys, dah menang. Dan itulah cara nak kalahkannya. Dan Assalamualaikum.